Perasaan nak tinggalkan Mekah tu, saya rasa hibur sangat. Sebab daripada hari ni, besok adalah hari terakhir. Daripada pagi, saya menghitung waktu supaya masa tu diperlambatkan. Sebab bukan mudah untuk sampai ke sini. Dan harap Allah masih memberi rezeki kami untuk menjadi tetamu pada satu hari nanti. Kita cuba manfaatkan waktu yang ada, cuba kuatkan diri walaupun tak berapa dah nak sihat ni. Biasalah umur dah macam ni kan. Tapi cergaskan diri juga untuk tak nak tinggalkan momen ni, luang ni untuk sentiasa pergi ke Masjid Haram. Yang paling seronok sebab kita dapat buat tawaf sunat banyak kali. Kita dapat duduk dalam Masjid Al-Haram, dapat tengok Kaabah depan mata sendiri. Bila tengok tu terus menangis, sedih. Bagi Aizah, orang pertama yang saya ingat adalah Umi Aizah. Sebab indahnya kalau dapat datang sama Umi dengan Abah. Umi tak mampulah sekarang untuk pergi umrah. So Aizah harap tahun hadapan semoga Allah mabulkan supaya Umi sihat. So kami sama-sama boleh pergi umrah. Tapi ada satu yang sangat special untuk kami doakan anak bungsu kami agar dia habis belajar kitab Mu'allim. Semoga Allah angkat doa kita yang selama ni kita tunggu. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Selama Rasulullah SAW berada di kota Madinah, apabila Rasulullah tidak berpergian di kota Madinah, setiap hari Sabtu Rasulullah SAW datang ke Masjid Quba. Kata Allah, beruntunglah orang-orang membersihkan jiwa raganya. Ingat Allah dan jaga sembahyang. Itu tengok, Allah sebut begitu. Beruntung orang yang bersihkan jiwa raganya, banyak sebenama Tuhan dan jaga sembahyang. Kata Allah, beruntung. Masa kat Rodah tu, saya memang sedih sangat. Sedih sangat. Sebab inilah peluang saya untuk bermunajat kepada Allah, untuk minta apa yang saya nak. Benda yang saya rindu adalah untuk tawaf sekali lagi ke Kaabah. Pengalaman baru banyak sangat. Antara salah satu, alhamdulillah saya dapat sentuh Hajarul Aswad. Macam-macam sebenarnya saya nak buat dekat Madinah ni. Dialah Nabi kita, saya nak minta syafaat dia untuk saya, untuk keluarga saya. Ini dia pun ada bersedih dengan ada menangis. Kita bergembira, sangat kita bergembira.
maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan si A si pula sebesar kecuali takwa ilallah. Bagaimana kebersihan hati dia ketika dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sangat sebab dah lama rindu nak datang sini, dan alhamdulillah kali ini saya datang dengan mak saya dan bersyukur sangat dengan apa yang Bulan Bintang bagi dekat kita hadiah dan kita dapat peluang masuk Raudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Kat sini lebih tenang, lebih dekat dengan Rasulullah. Saya doa supaya kedua ibu bapa saya ditempatkan di kalangan orang yang beriman, dapat syurga Firdaus. Saya doa semoga saya boleh lagi datang sini. Untuk apa yang saya rindu dekat Madinah dan Mekah ni, saya rindu semua. Momen yang paling menyentuh hati sepanjang kita dalam rombongan Jejak Umrah Bulan Bintang ni, of course lah, bila kita buat umrah sama-sama. Pergi dengan diorang dan dapat buat umrah sama-sama, specifically tawaf lah. Memang aku purposely toleh ke belakang dan aku nak tengok reaction masing-masing bila diorang nampak Kaabah. So benda tu priceless lah. Bila dapat tengok benda tu, priceless. Tak boleh beli lah benda tu. Dan secara tak langsung, aku ada dalam jenis diorang. Satu doa yang aku sentiasa doakan, apart from ahli keluarga, diri sendiri, untuk company, untuk Bulan Bintang, aku doakan Bulan Bintang ni akan jadi satu jenama yang ramai orang sayang. Kepada yang menyokong Bulan Bintang selama ni, daripada day zero sampailah sekarang, aku rasa sampai hari ni aku memang nothing doh. Aku tak ada apa pun. Aku ada customer yang supportive, aku ada collaboration partner macam tabung haji yang bantu aku bila aku jumpa diorang, aku minta support diorang dengan tangan yang terbuka untuk support Bulan Bintang. So aku memang tak ada siapa-siapa kalau tak ada korang semua yang tengah tengok video ni. Kami harap lepas ni Bulan Bintang dapat bawa ramai lagi jemaah untuk sampai ke sini. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk Tabung Haji Travel sebab sediakan tempat makan semua yang sesuai lah untuk kita beribadah dengan Allah. Alhamdulillah, saya tak boleh nak describe apa-apa tapi saya sangat happy. Inilah yang boleh dikatakan rezeki untuk saya, ibu ayah saya. Thank you Tabung Haji dan Bulan Bintang. Sempena kolaborasi antara Bulan Bintang dengan Tabung Haji Travel, sebanyak 24 pakej umrah bakal dimenangi. Saya tutup mata, buka mata tengok umrah. Tercapai juga impian saya untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Sekian sekali dan kita orang beli satu baju je. Saya bagi ayah saya lah. Sebab mak saya dah pernah pergi. Maksudnya saya tambah satu. Wala ilaha illallah. Semoga Allah angkat doa kita yang selama ni kita tunggu.